Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke Politikopi, terang mata, cerah minda. Hari ini telah masuk episod kedua siri Politikopi yang merupakan salah satu daripada medium santai bersembang-sembang berkaitan politik berfakta, merupakan salah satu daripada podcast di bawah Politico. Baik, saya Muhammad Hamdan Muhammad Syarif akan menemani anda di dalam sesi pada kali ini. Dan hari ini bersama saya ada dua orang tetamu undangan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya rasa tidak asing lagi di dalam dunia kewartawanan, tokoh, pelapor dan juga kata pempengaruh media di luar sana. Dan tukang buat kecoh. Ya, yang pertama Papa Berry. Dan yang kedua Papa Sufi. Baik, sebelum kita pergi kepada sembang-sembang daripada dua tokoh kewartawanan dan media kita ni, saya nak ulas sikitlah sesuatu perkara yang menggemparkan baru-baru ini, iaitu hasil daripada Pilihan Raya Negeri Sembilan 2026. Jadi macam mana? Terkejut tak? Terkejut? Nak kata terkejut tu sebenarnya. Pertamanya terima kasih kepada pihak Politico dan juga Politikopi serta saudara Hamdan sendiri kerana sudi untuk menjemput saya dan Sufi lah kan. Alhamdulillah. Okey, berkenaan dengan PRN Negeri Sembilan, sebenarnya kita sedikit menjangkakan. Sebab apabila Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional mengumumkan walaupun dengan cara masing-masing yang mereka akan bekerjasama, kita dah nampak yang memang peluang untuk menang itu ada. Cumanya berdasarkan kepada dapatan-dapatan awal, paling kuat pun dapat antara 20 ke 23 kerusi. Paling kuat 24. Kan? Itu dapatan-dapatan kita nampak lah. Sebab kita nampak ada kawasan yang memang biru dan putih untuk BNPN, ada yang merah which is kawasan yang memang tak boleh nak masuk, ada yang grey area. Grey area banyak, macam contoh Ampangan, kan, macam Sikamat sebagai contohnya, macam Linggi walaupun di kawasan UMNO, tapi oleh kerana mantan Menteri Besar Negeri Sembilan bertanding kat situ, dia dah jadi macam agak grey juga kan. Tapi bila keputusan keluar yang menyaksikan BNPN menang 2/3, dan kemudian boleh katakan majoriti kursi, terutamanya kursi yang ditandingi oleh PAS Perikatan Nasional dapat majoriti yang begitu besar. Kursi yang terbesar majoriti ialah kursi dekat ni dekat Marwin. Paling besar tu, gila-gila macam tempat kami. Jadi itu yang merupakan sedikit kejutan lah. Tapi yang paling best sebenarnya, walaupun bukanlah satu kejutan besar bagi saya, tapi yang paling best ialah kekalahan Anthony Loke dekat Chennai. That is the best thing. Top Gun yang tumbang tu satu yang menggemparkan. Ya, betul. Baik, terima kasih. Itu si pintas lalu dan mungkin Papa Sufi dah dapat lekat nama Papa Sufi pula dah. Silakan saudara Sufi daripada Harakah Daily, saya difahamkan. Ya, boleh mungkin sepintas lalu bagaimana keputusan PRN? Saya antara yang terlibat secara awal di ground. Saya memang terlibat lah. Kita bukan di apa kata macam capros-capros dia suka main ulas mengikut skrin handphone mereka semata-mata. Tapi kita berada di bawah, kita menurun. Dan antara dapatan awal yang saya rasa macam ada sedikit harapan untuk kemenangan. Pertama kena ingat Tuan Hamdan dan Pak Bedi, ini adalah bukan penyatuan lah, kerjasama ataupun electoral lah. Dua parti Melayu terbesar. Bayangkan, dua parti Melayu terbesar bergabung. Kalau hasilnya menang tipis 1,000 undi ataupun bawah 1,000 undi, apa mesej? Menang-menang tak kerusi tu contoh tapi membawa mesej bahawa orang Melayu tak support penyatuan ini. Jadi kita perlukan ada beban besar kepada BN untuk memastikan the message is loud and clear kepada terutamanya pimpinan tinggi lah, Zahid Hamidi, Tok Guru Haji Hadi, semua ni, bahawa orang bawah nak benda ni. Dia bukan sebab you nak, tapi orang bawah yang nak. Kita selesa. Mereka dah ternanti-nanti sekian lama. Kita tak boleh menang dengan, rasa kita beritahu bila semasa 2 minggu antara kami bincang, kita tak boleh menang dengan jumlah yang sama atau lebih sikit daripada jumlah yang mereka dapat sebelum ni. Kan? Tak boleh. Kita tak boleh. Kita mesti menang double lah, almost double, triple, supaya message penyatuan itu very clear. Dan pihak Negeri Sembilan ni, untuk pengetahuan Tuan Hamdan, di bawah ni ialah isu adat. Tak mahu sekali, itu isu adat adalah core. Isu adat adalah
yang terpendam, yang orang Melayu tak boleh nak luahkan sesuka hati sebab dia tahu tersimpan jauh di tapi sana itulah bahagi. yang diorang marah sangat dengan mantan Menteri Besar Negeri Sembilan yang sebelum ni lah, ataupun daripada PH. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu penyatuan. Mereka melihat bahawa campur tangan yang terlalu banyak di kalangan pemimpin tertinggi DAP dalam isu adat dan juga isu pentadbiran yang ada di Negeri Sembilan itu menyebabkan perlunya BN ataupun gelombang biru naik untuk menggantikan dua ini faktor, termasuklah faktor-faktor lain lah, isu-isu yang berbangkit kan, tetapi isu dua core ni yang terutama isu adat lah, isu adat di turun bawah, orang ni sebenarnya faham sangat, terutama budak muda, walaupun budak muda nampak dia mungkin budak muda Gen Z ke apa ni, mereka faham sangat benda ni tak boleh kena selesai. Dia orang pun follow Dia sebenarnya follow, isu dia ni. follow. Dia cuma tak boleh nak detail secara detail lah, tapi dia tahu dia marah sangat lah isu ni tak boleh campur. Jadi Pak Pribadi sebut tadi berkenaan dengan perkara yang menggembar tu melibatkan, yelah menang tu kita dah hampir kita tahu kesannya dari segi translation kepada undi, peningkatan undi dan juga isu-isu yang terlibat, serta kekalahan tokoh-tokoh PH di kerusi tradisi mereka sangat-sangat mengejutkan. Saya nak tambah sikit apa yang Sufi cakap pasal yang akar umbi halakan. Dia ini, PRN Negeri Sembilan ini, keputusan ini ialah satu referendum tau. Referendum daripada akar umbi, daripada orang Melayu tu utamanya, bahawa sekarang ini memang macam tadi Tuan dah katalah, it is a long overdue. Orang memang nak penyatuan ini tau. Orang dah memang nak kesatuan ini berlaku. Dah lama dah orang Melayu bergaduh kan, bertekak kena politik sebagainya. Sedangkan kita ini kiblat yang sama, Allah yang sama, Rasul yang sama, tapi kita nak bergaduh kerana perbezaan pandangan politik. Pandangan politik yang berbeza tu tak boleh elak, dia akan berbeza. Contoh Tuan Hamdan ada cara sendiri nak makan apa, saya pun ada cara makan apa. Kita berbeza dari segi itu. Tetapi dalam masa yang sama juga, bila kita solat, kita akan tetap bersolat apa? Sufi lah imam kan? Contohlah kan. Jadi oleh kerana itu referendum tu dah ada, dan benda ini sepatutnya diambil kira oleh para pimpinan atasan Sufi kata tadi, terutamanya untuk PRN Melaka yang akan datang ni. Sebab anda kata kalau PRN ni tiba-tiba ada pihak buat pelik-pelik, orang Melayu akan pangkah habis. Silap-silap kita jadi menang sorak kemerdekaan itu. Dia akan bagi kesan kepada PRU 16 Sangat. Ketika malam penamaran calon tu saya pernah saya telah mengeluarkan kenyataan bahawa kita akan menang sekitar 20 ke 24 kursi, tapi kita menang 25 kursi. Dan alhamdulillah perkara itu momentum yang sebenarnya ditunggu-tunggu dan rakyat berpuas hati, memangkah sepenuh hati lah. Saya ingat pada hari kejadian malam sebelumnya memangkah tu dengan penuh perasaan tu. Dan saya nak ulas sikit dari segi numbers kita lihat sangat jelas PN, BN dan juga menentang PH bersatu, yang lain-lain ni kita letak sekejap lah. Dia mungkin tidak signifikan sangat. Kita lihat perolehan kerusi, 6 kerusi daripada PH sebelum ni pada PRN 2023 beralih 6 ini kepada PHBN. PNBN. Maknanya BN mendapat tambahan 4 kerusi. Betul. PM mendapat tambahan 2 kerusi. 6 kerusi daripada dulunya PH beralih kepada Pakatan PNBN yang gelombang biru yang rakyat terutamanya umat ini mendambakan Baik, kemudian dari segi peratusan undi popular dan sebagainya, ada yang kata PH masih ini dan sebagainya, tapi lihat dari segi penggabungan ni secara satu blok electoral pack, kena sekali lah, dia memberikan lebih daripada 50% dari segi sokongan dan juga majoriti undi berbanding PH sekitar 40.2%, lebih 40% sahaja. Jadi ini menggambarkan bahawa penerimaan yang sangat jelas di peringkat akar umbi dan juga harapan rakyat supaya ianya perlu diteruskan seperti mana yang tuan-tuan sebut tadi. Baik, ini satu perkara yang saya rasa saudara-saudara penonton Politokopi, kita sama-sama membuka minda dan berfikir. Sangat mudah, ianya tidak terlalu kompleks, bukan rocket science untuk difahami. Jika kita boleh bersatu dengan gagasan kita panggil sebagai konsensus yang baru, kita bersetuju untuk perkara yang sama, dan kita mahukan apa yang nak dibawa untuk negara kita, impian negara kita ini boleh dilaksanakan bersama melalui gagasan PN dan BN ini. Baik, ada sebelum tuan masuk yang tu, ada satu lagi benda yang menampakkan referendum rakyat dan saya rasa Sufi mungkin setuju dengan saya tentang perkara ini, iaitulah peningkatan yang agak ketara orang Melayu turun mengundi. Kita perhatikan setiap PRU, setiap PRK, setiap PRN,
orang Melayu ni memang kita nampak agak kurang berminat nak turun mengundi sangat. Biasanya dalam 50%, 54%, 50% kan. Tetapi dekat Johor dan Negeri Sembilan menampakkan peningkatan yang sangat ketara. Dekat Johor I think 70 because 70% something, dan dekat Negeri Sembilan 66.7%. So inilah nampaknya orang Melayu dah mula ada kesedaran, dan mereka kata okay fine, oleh kerana BNPN dah bergabung, kita dah memang boleh turun. So mungkin benda tu boleh fikirkan lah. Tapi memang betul, malam sebelum pengundian hari Jumaat malam tu memang jam. Jam super. Saya nampak banyak anak-anak muda yang memang balik masa tu. Betul. Dan saya rasa ini satu gelombang yang jarang dijumpa, dan kita haruslah melihat ianya sebagai satu perkara yang signifikan kepada dia panggil feel good factor lah. Feel good Feel good factor, Pengundi ada rasa senang dan tenang untuk mengundi. Ya. Dan mereka Dia bersemangat. pengundi ni jangan fikir dia sudah PhD, dia tak pandai. Dia psychic orang Melayu ni, dia terlalu kompleks tau, dengan banyak data, banyak benda yang dia lontar, pada fitnah lagi, propaganda. Orang Melayu senang nampak penyatuan, nampak gelombang biru bersama. cukup boleh terima dah. Settle tu tau. Itu realiti dia. Dia nampak kita tak bersama Islam. Itu yang sebab tu kata dia orang memang tak boleh lawan gelombang kenyataan ummah ni. Dia memang tak boleh lawan. Sebab tu dia orang elak sangat kita ni untuk bercakap isu ni. Tapi satu je lah, bila dia orang cantumkan Sufi, dia perasan tak, dia punya kempen kat Negeri Sembilan apa tau? Politik identiti. Itu sebenarnya backfire lah. Sebab apa? Bila dia kata kita tolak politik identiti, orang Melayu akan kata this is my identity kot. Kan? Yang bagak ni tu sendiri lah politik identiti. Dan dia cuma nak ubah kepada prestasi. Betul. Akhirnya dia kembali kepada identiti. Kalau tidak ada identiti, bagaimana prestasi itu akan muncul? Betul. Jadi tetapi saya Kita belum masuk tajuk ni. belum tajuk. Ini baru kita minum walaupun bukan kopi lah, saya teh. Tapi kita ambil lah istilah kopi ni santai, tetapi mempunyai syarat dengan santai fakta dalam bantai. Tapi saya dengar tadi kiri kanan ni, fakta kiri kanan ni banyak dan sangat-sangat penting untuk kita hadam bersama. Dan saya satu perkara yang saya selalu sebut, kawan-kawan bila tanya baguslah kita dah menang dan sebagainya, jangan selesa. Ya, betul. Sebab kalau dilihat secara spesifik kepada kerusi-kerusi yang PH menang, walaupun mereka kena tibai teruk kali ni dalam PRN Negeri Sembilan, mereka masih solid di kerusi-kerusi tertentu. Masih solid. Maknanya dengan stand alone dia boleh dapat more than 40% undi. BN gabung dapat 50%. Maknanya kedua pihak tidak boleh rasa selesa. Maknanya kita di dalam momentum gabungan ini pun tak boleh selesa. Rasa aku dah cukup kuat, aku nak bertanding sendiri. Itu pun sebenarnya satu. Bila lihat result ni, kita kena tahu bahawa tiba-tiba dah datang belagak kan. Ada datang belagaknya. Sebenarnya PH masih kuat. Betul. Tetapi kita lebih kuat, sebab tu kita boleh kalahkan mereka. Kita ada numbers tu. Kita ada nombornya. Dan kenapa kita mesti nak berlagak dan bercakap nombor itu? Gabungkan ni lah. Yang formula ini wajar diteruskan lah. NBN ni wajar diteruskan. Baik, ini satu warming up yang penting lah untuk sesi kita petang ni. Dan saya nak teruskan ke sesi yang seterusnya. Politikopi, terang mata, cerah minda. Baik, hari ini bersama dengan saya dua orang yang dikenali di arus media sosial, media perdana, Papa Mary dan saudara Sufi Kamari. Dan hari ini kita nak bicarakan satu topik yang saya rasa ramai orang berdebat di luar sana. Yang pertama, mereka bertanya tentang siapa kawal siapa. Media dengan politik. Politik kawal media ataupun media kawal politik. Ini satu topik yang saya kira kita membicarakan soal chicken and egg. Ayam dan telur, mana satu keluar dulu? Ibaratnya itu pandangan saya begitu. Tetapi pada saya, tuan-tuan yang di hadapan saya ini pasti mempunyai pandangan yang lebih baik. Jadi untuk soalan pertama ini saya ingin lontarkanlah kepada Papa Berry, saudara Sufi Kamari. Di antara media dan politik, siapa patut kawal siapa? Adakah media yang patut membawa dia punya semangat pelaporan, framing yang betul untuk kepentingan masyarakat, ataupun politik yang harus menentukan bagaimana naratif itu dibawa? Bebas. Okey, macam ni. Kita tajuk ni besar, tajuk ni besar dan nak dibahaskan. Cuma kita kena faham beberapa framing lah. Yang pertama ni adalah
dalam era sosial, kalau kita tengok dulu 80-an 90-an, yes, politik memang akan menguasai media. Dia akan turunkan naratif, so media mainstream yang akan bawakan surat khabar, TV akan bawa naratif tu, dan itulah antara sebab macam mana kalau kita dengar cerita macam mana saat-saat akhir Tengku Razali boleh kalah sebab dia dipotretkan dia pakai tu kan, dia bubuh surat khabar dan habis orang Melayu marah. Jadi itu adalah 20 tahun, 30 tahun lepas. Zaman sekarang ni tuan, saya rasa persoalan siapa kawan siapa tu sudah jadi sangat subjektif di social media, sebab semua orang ada power of bargain untuk menyampaikan naratif masing-masing. Itu yang kebaikan sedikit lah, advantage di era social media. Walaupun ialah kita ada berlawan dengan jentera kerajaan, mereka ada media mainstream, mereka ada duit, mereka ada macam-macam lah untuk harvest everything yang boleh dapat dekat dalam konten social media ataupun media mainstream. Mereka ada power lah, mereka ada kelebihan lah kan, leverage yang lebih berbanding membangkang. Tapi social media adalah satu-satunya medan yang di mana sesiapa saja boleh membangkitkan kesedaran, boleh melontarkan, boleh menguasai lah sang cerita any naratif. Itu pertama. Jadi nak jawab soalan yang tuan kata tu, bagi saya pada hari ini ialah yang menjadi keutamaan sekarang ialah berpaksikan kebenaran. Ini yang kita kena kita kena letak dulu, sebelum siapa kawan siapa, letak dulu kebenaran, letak dulu berpaksikan, maka neraca dahulu. Sebab saya bimbang, sebab kalau kita letak siapa media pun tu semua betul. Media ada kita boleh contoh ucapan Sanusi di Jempol kan, saya pun ada betul-betul Jempol tu, itu saya saksi utama bahawa betapa jahatnya media, cabang politik lah mereka bergabung untuk kita dengar malam tu, kita okey tak ada apa masalah kan. Saya masa mesti tak mendengar keseluruhan konteks, nanti pun tiba-tiba esok dia 24 jam lepas tu baru tiba-tiba meletup. Oh ini dia apa pasal kita kaji India balik India, China balik India. Isu Sanusi tu kita pasal tengok balik, tang mana yang kata balik China, balik India, itu kat mana? Kat mana yang dia kata betul-betul menghasut ataupun kata elemen jelaskan tu kan, kita pun pelik lah. Dia memang twist, dia kata Sanusi kata ini pasal sejak tunjuk IC dengan komen adalah orang pertama atau yang awal bukannya yang Hulu Selangor tu kemudian yang mula-mula ceramah yang Satya kemudian lah. Satya kemudian. Komen tu bintang komen menteri kan. So orang tak naklah attack sangat. Jadi nampak macam ada pengaruh politik ke atas media di situ. Dia membina naratif yang tak baik lah kepada ucapan Sanusi. Mereka ambil angle-angle berbeza-beza. That's why India kontrol politik ke, politik media ke, saya nampak lebih penting lah kebenaran lah. So neraca kebenaran di depan, barulah media atau politik sepatutnya ada neraca yang betul. Itu saya rasa penting, sebab kita bimbang kami pun pembangkang akan di kerajaan juga, kami pun akan mungkin boleh memain naratif media untuk ikut suka hati kami. Tapi in fact siapa pun di kerajaan, siapa pun jadi pembangkang, kena neraca kebenaran. Kat situ baru akan ada, sebab social media ialah siapa boleh kontrol social media. Boleh kot Fahmi Fazil boleh kontrol kot, dia boleh tak ada pada tu sendiri. Tapi media ni kita tak semestinya social media. Media secara umum, secara open, betul. mainstream ataupun tidak, tetapi masing-masing mempunyai tanggungjawab dan perlu ada neraca di hadapannya. Betul. Apa yang saya buat zaman sekarang adalah kerajaan dah tak boleh kontrol kawalan maklumat yang mereka ada tu untuk mengikut naratif mereka sahaja. Tak boleh lah. Sebab kami juga ada cara kami untuk sampaikan kepada seluruh rakyat melalui FYP viral, video viral dan sebagainya. Isu pokoknya adalah siapa yang nak membawa kebenaran itu. Sebab mereka pun rasa mereka benar, kami pun rasa kami benar. Jadi inilah perdebatan yang kita kena sama-sama palusi lah, sebab mereka ada angle berbeza-beza. So ini saya rasa memerlukan kebijaksanaan kepada rakyat untuk menilai. So mana naratif, sebab tu kata siapa-siapa yang boleh bercakap, sampaikan dengan baik, bercakap benar dan tak cakap. Sebab apa? Sebab apa orang tak percaya ke Anwar? Sebab dia pembohong lama. Baik, jadi di sini saya lihat Papa Berry pada poin Saudara Sofi ini adalah bukannya siapa pengaruhi siapa. Setuju. Bukan siapa pengaruhi siapa, tetapi sebenarnya neraca yang mempengaruhi naratif itu perlu ditetapkan terlebih dahulu. Setuju. Baik, mungkin Papa Berry. Sebenarnya saya just nak kembangkan sikit lah apa yang Sofi cakap tu. Dalam utopia demokrasi, dia tak sepatutnya media itu mempengaruhi atau menguasai politik, dan juga tak sepatutnya politik itu mempengaruhi dan menguasai media. Mereka ni adalah dua entiti yang sebenarnya suka atau tidak
simbiosis antara satu sama lain. Sebab politik kerja dia mentadbir, mengeluarkan keputusan, melaksanakan arahan, mengeluarkan dasar, bertindak dan sebagainya. Media sepatutnya tugas mereka sama ada hendak amplify perkara yang betul ataupun untuk mengkritik perkara yang tak betul. Ayat mudahnya, media ini sepatutnya menjadi medan semak dan imbang. Itu yang paling utama. That is the niat. Kenapa politik tak lepas dari media? Macam Sufi kata tadilah, dia akan berlaku framing. Media ni akan menjadi alat propaganda bagi pihak kerajaan dan sebagainya atau bagi pihak parti. Dan kemudian akan berlaku sekatan-sekatan. Kalau tak ada Rafai Madinah pada waktu sendiri kan, kena banyak sekatan-sekatan kan. Dan kemudiannya akan berlakulah intimidasi, seperti penahanan mereka yang bersuara dekat social media sebagainya. Sufi pernah kena ke dalam, saya pernah kena ke dalam kan. Saudara anda belum pernah, jangan kena lah. Jangan kena. Jangan minta kan. Jangan merasa aku nak berjuang. Tak ada. Jangan kan. Tak seronok dalam tu. Air pahit. Okey. Air dia pahit tau, serius. Okey. So maknanya sekarang ini itu masalah bila politik menguasai media. Okey. Media pula tak boleh menguasai politik juga, tak boleh mempengaruhi politik. Dia akan jadi politik itu dikawal selia, ditentukan siapa naik siapa turun oleh media. Macam yang berlaku banyak dekat Amerika Syarikat sebagai contohnya kan. Konglomerat besar ini, media sebagainya, Bloomberg lah, apa semua tu, mereka yang tentukan siapa yang akan naik ke atas. Mereka yang akan kontrol naratif itu. Sampai orang politik kalau nak bertindak, nak cakap apa-apa, kena ikut cakap media. Akhirnya ada sekelompok kapitalis yang memegang media tu pula yang mengawal politik. So at the end of the day, sepatutnya media ini dengan politik dia bertindak sebagai semak dan imbang. Dia kena, media ini sebenarnya bab kata Sufi lah kan, it's the voice of the people sebenarnya tau kan. Media ialah suara rakyat sebenarnya. Suara rakyat marhain yang kadang-kadang mereka tak berparti. Mereka tidak mampu untuk bercakap dalam kapasiti parti kerana kebanyakan mereka tidak berparti ataupun mereka ini kurang aktif dalam parti. Tetapi mereka nak suara mereka didengari, dan media sepatutnya amplify suara itu. Sebagai contoh mudah, katalah kita nak berbicara berkenaan dengan isu kita ambil isu yang paling sensitif sekarang ini lah, iaitu berkenaan dengan tanah perkuburan dekat Semenyih tu kan, yang Sufi cover baru-baru ni. So sekarang ini penduduk di situ nak menyuarakan ketidakpuasan hati mereka. Mereka tak puas hati. Kenapa satu tanah kubur ni dibuat dikawal oleh syarikat asing, syarikat yang bukan Islam, bukan Melayu. Dan kenapa pula boleh katakan separuh pergi ke tanah kubur kan, ada rizal Melayu, separuh lagi dia orang ambil. Kenapa tak buka open tender boleh syarikat Melayu sebagainya? Kenapa nak macam tu? Kenapa nak kena bypass panjang sampai berapa kilometer? Banyak persoalan. So media sepatutnya tolong amplify. Dan kerajaan pula bila media dah amplify benda tu, jangan pula anggap media dia nak mengasut. Kalau semua benda yang dilaporkan tu masuk lampau. Sebagai contoh kan, kalaulah kita melaporkan something yang bersifat mungkin attack dasar kerajaan sebagainya, tiba-tiba pula media ini kena saman, ataupun kena tangkap, ataupun dipanggil dan sebagainya kan. Tapi itu yang merupakan satu intimidasi sebenarnya. Dan dekat Malaysia ini jangan risau, media tak akan pusing politik. Memang tak ada. Dan kerajaan, mana-mana kerajaan lah, contoh even PAS pun dah datang Perikatan Nasional jadi kerajaan contohnya, mereka dah ada media mereka, iaitu Harakah sebagai contoh kan. Biarlah Harakah saja buat naratif kerajaan, biarlah Harakah saja buat tu. Media-media lain biarkan. Jadi macam media Papa Berry boleh menjadi semak imbang kepada Harakah Delhi, betul? Gitu. Jadi semak imbang Harakah Delhi, semak imbang dengan kerajaan. In fact masa mula-mula saya buka channel kan, walaupun sekarang memang nampak saya cenderung kepada Perikatan Nasional ni, orang cakap saya cenderung berikat PN, saya belum buat ahli PAS, walaupun PAS pun kadang-kadang kritik juga. Orang tanya, adakah Papa Berry ini merupakan sentral PAS? Saya cakap tidak. Sebab saya ini akan hentam dan kritik di government of the day. Kerajaan yang tengah mentadbir pada ketika ini. Ditakdirkan PRU16, PNBN menguasai dan mereka buat karut juga. Dan saya kena revert balik pada keadaan asal saya, iaitu mengkritik keputusan yang mereka buat. Saya ada rekod pada ketika zaman pandemik 2020 sampai 2022. Boleh, ini saksi hidup dalam macam saya ni kan, macam mana saya sampai satu tahap saya menerima panggilan telefon daripada seorang pimpinan tertinggi parti PAS. Bukan marah tak, cuma nak menerangkan sebab saya kuat kritik PAS pada ketika itu. Ada ini boleh di sangat ini kongsi bersama. Memang dia cerita lah, sekali cerita lah kan. Masa tu saya banyak kritik dasar kerajaan terutama PAS lah kan, terutama isu-isu tertentu berkenaan perjuangan dan sebagainya yang berkenaan dengan RU355, banyak lagi lah benda pada ketika itu. Dan saya agak lantang juga lah, kerana situ saya tak ada video lagi. Masa tu saya banyak buat tulisan dekat rumah merah, rumah biru.
FB lah kan, tak sebut nama. Kang Jackie Kang masuk TikTok ada ban. Okey. Tapi saya mengkritik, saya tak adalah sampai, saya kritik bukan sampai semaki amun. That's not my style. Persoalan-persoalan lah kan, mengkritik sebagainya. Dan saya mendapat panggilan telefon pada ketika itu daripada Ketua Penerangan PAS pada ketika itu, iaitu Yang Berhormat Kamruzaman Muhammad, yang sekarang merupakan Adu Guca dekat Kelantan. Sahabat baik saya. Dia memang sahabat baik. Dia call pun dengan penuh harmoni, dengan penuh seronok, dengan penuh best lah. 2 jam lebih borak dengan dia. Di situ saja dia menerangkan tentang apa yang berlaku dan sebagainya. Saya itu hutang budi dengan beliau sampai hari ini. Sebab apa? Beliau sanggup untuk tolong padang. Saya ni kecil, I'm nobody, tapi dia sanggup call saya atas dasar kawan-kawan. Okey, kita cerita kan. Nak lepak minum topi tak boleh, dia dah kat Kelantan, saya kat sini. Tak dapat nolongnya. So dia ceritakan. So bukan maksudnya Papa B hebat sebab orang call. Tak, maksudnya lah kita boleh kritik siapa. Saya akan kritik siapa saja kalau mereka buat kelakar, kan. But at the end of the day, bagaimanakah kerajaan itu menangani kritikan itu? That is the most important thing. Dan macam sekarang kita dapat lihat, kerajaan Madani pada ketika ini, I'm telling you just bluntly, mereka tidak handle kritikan dengan baik. Tidak diurus apa sahaja dalam media yang bertentangan dengan kefahaman mereka. Ini satu, kita kata, sekatan-sekatan kebebasan bersuara, terutamanya melalui media. Jadi saya nak simpulkan sikit tadi, maknanya disebut, Papa Berry sebut tadi adalah dari segi media ataupun politik sebenarnya sama juga, tidak boleh salah satu mengawal satu yang lain. Dia mesti ada peranan yang seimbang. Dan dari segi media, kebebasan bersuara ini bukan sekadar ahli politik yang wajar mengawal. Dan hari ini kita lihat media merentasi sempadan, semua orang boleh bersuara. Cuma sekatan-sekatan yang dibuat, intimidasi dan tindakan yang mungkin bertentangan dengan perlembagaan, iaitu membuat menghalang kebebasan bersuara melalui ugutan-ugutan tindakan, walaupun tidak sampai ke tahap hukuman, tetapi agak menyusahkan. Intimidasi ni berlaku, Tuan Hamdan. Sebagai contoh mungkin boleh pengalaman saya dimaklumkan tadi pernah juga. Saya pernah ditahan knock-up kerana isu dakwaan saya menceroboh rumah menteri besar. Saya dah banyak kali dakwa tidak berlaku, itu saya tak pernah tahu. Tapi tak apalah, mereka bermain ulang-ulang, tak apalah, kita tahu kan. Isu dia ialah saya nak sebut pasal intimidasi tu. Intimidasi ni berlaku. Contoh satu sahabat saya, dia ni suka buat video kritik kerajaan lah, secara personal. Dia dalam kereta buat personal, dan dia ditangkap atas dakwaan menasut, atas rasuah, Allah SWT, atas sultan. Dia polis rush rumah dia. Ini berlaku ni, memang dia berlaku, dan jiran-jiran tengok, dan fobia, dan bawa ke Dangwangi. And then Rafiq datang, dan ada mak ayah brother ni yang kena tangkap ni, mak ayah dah ada. Mak ayah dia bising, kata janganlah buat lagi. Dia tengok defect ni, padahal dia tak salah pun, dia tak masalah apa-apa. Dia buat personal lah, dia personal kritik, dia personal media dia, personal dia sendiri, nama dia sendiri. Dan trauma kat jiran-jiran dia, isteri dia. Lepas tu seolah dia macam penjenayah, mak ayah datang, orang tua datang, dan kata apa lah. Lepas tu nasib Rafiq, kita cakap masa tu, dia macam marah sebab dia kenal saya. Dia kata ni bulan Sufi lah pengaruh ni lah. Dia kata ini apa, janganlah buat pengaruh rakan sebaya, kita kritik apa kan. Kita tak apa, kita nak backup anak dia. Rafiq datang, peguam terangkan sekian. Oh, maknanya bapak ni dia anak kena tangkap, masuk kat knock-up, tak bersalah. Berapa ramai orang macam tu. Image tu sangat ditakuti, sangat jahat. Persepsi. Itu point dia. Sekarang ini minta maaf cakap ya, dan ni kalau cakap macam ni pun tak aku dalam baris mulut Alhamdulillah lah. Tapi inilah bahananya apabila terdapat pihak-pihak tertentu menyalahgunakan segala peruntukan yang ada. Baik, soalan ini sebenarnya sangat berkait dengan soalan saya yang kedua. Yes. Cantik. Baik, sebab dah terkeluar Papa Berry dia sebut menyalahgunakan dan sebagainya. Hari ini kita lihat, kita nampak dah tadi yang pertama, Tuan Saufi sebut neraca yang betul perlu diletak di depan. Betul. Kemudian dari segi peranan semak dan imbang perlu benar-benar dilaksanakan. Jadi soalan ni adalah yang seterusnya kita tertanya-tanya. Rakyat banyak tertanya-tanya. Hari ini yang mendanai media kebanyakannya yang terlibat dengan politik. Betul. Dan ada juga tindakan-tindakan politikus kelompok tertentu yang menyalahgunakan media yang ada. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini apabila politikus ni ataupun kelompok politik ni
cuba untuk menghadkan gaya pelaporan, framing tertentu. Isu tak macam tadi itulah, beberapa isu yang tidak ada kaitan dengan isu yang lain dibuat supaya ada kaitan untuk kepentingan politik tertentu. Jadi soalan di sini adalah sejauh mana media ni boleh kekal bebas dari segi pelaporan, dari segi framing untuk kepentingan rakyat. Di akhirnya media ni wujud untuk kepentingan bersama, membawa maklumat dan informasi. Jadi bagaimana? Yalah, semua akan terlibat, ada sedikit sebanyak macam saudara Sofi berkaitan dengan Harakah Daily. Memang terang-terang berkaitan dengan politik. Jadi bagaimana ianya boleh bebas? Dan istilahnya apabila ada ahli politik ataupun kelompok politik yang ingin mengawal jalan cerita. Faham. Jadi bagaimana tu? Boleh komen sikit Pak Ferry? Saya akan menjawab daripada satu segi lain lah kan. Saya nak sambung cerita tadi pasal Akta Sultan, penyalahgunaan Akta Sultan itu, di mana penyalahgunaan ini merupakan satu tindakan yang ultra bacul, yang memang digunakan khusus untuk menakut-nakutkan, intimidate orang, rakyat biasa. Mungkin mereka ini minat politik, mungkin mereka cenderung pada politik itu. Itu kebebasan kita. Ini seperti yang berlaku baru ni di Pahang, siapa nama? Tu lah si apa nama si Mila tu. Mila, ya. Georgette Mila. Georgette, seketul Georgette Mila. So itulah dia. Sekarang ini kerajaan terutamanya kena membezakan, kena gariskan what is the fine line, kritikan dan juga hasutan. Dan kita semua tahu Akta Hasutan ini sekarang ini khusus terpakai kepada tindakan yang menjurus kepada subversif, iaitu untuk nak mengambil alih kerajaan secara tidak berperlembagaan, ataupun yang terkait dengan 3R, walaupun sampai sekarang Akta 3R tak dikeluarkan, kan? Dan juga tindakan-tindakan yang boleh menjurus kepada tindakan jenayah. Yes, itu hasutan. Tetapi adakah mengkritik Perdana Menteri itu merupakan satu hasutan? Perdana Menteri tak buat kerja, ataupun Perdana Menteri kita yakini bohong, ataupun Perdana Menteri ini merupakan seorang yang bercakap macam orang gila kat atas stage. Contoh, adakah bila mengkritik Perdana Menteri itu merupakan satu hasutan? Jika tidak, 25 tahun Anwar termasuk rakyat. 25 years sejak daripada dipecat daripada kerajaan, menjadi gelandangan politik, dikutip oleh PAS, duduk atas pentas PAS, berceramah bagai nak rak, jaja cerita mata lebam sampai kesudah. 25 tahun dengan segala janji, dengan segala ayat, dengan segala sayang Allah. 25 tahun dia hasut. Kenapa sekarang ini bila rakyat buat benda yang sama dengan tone yang lebih rendah? Terus dihukum. Terus dihukum lagi teruk. Kita kena faham ya, Tuan Hamdan dan juga Sufi dan juga penonton sekalian, penentangan terhadap kerajaan pada ketika ini tak macam Anwar. Zaman Anwar dahulu, pantang silap sikit, ambil kau demonstrasi besar-besaran. Pantang silap sikit. Contoh, katalah masalah for example KLAP berlaku, kerugian e-fishery 200 juta. Saya yakin percaya kalau Anwar lah ketua bangkan pada ketika ini, penuh dah confirm data mereka itu muka tetap, kami muka tetap confirm. Tapi sekarang usahkan ni. Saya contoh yang belum dah, Himpunan Garah, Gerakan Anti Rumah Anak Haram, tak sempat berhimpun. Member baru turun LRT dah kena cekuk. Member baru sampai ke tempat tu, lagi 40 meter sampai kena cekuk. Himpunan tidak berlaku, kena tangkap. Tangkapan yang ultra virus, melampaui sempadan undang-undang. Satu benda yang sekarang ini sedang difahamkan tengah disaman oleh mereka terlibat. Nampak tak? Di situ masalahnya. Okey, saya kena banyak diri kat situ. Nak jawab soalan Tuan Hamdan sikit, berkenaan dengan sejauh mana media ini boleh bebas. Bagaimana boleh bebas daripada politik? Okey, tadi berkenaan isu-isu yang ialah sekitar politik dan ianya sangat berkaitan. Kita memahami kegeraman tersebut, tapi kita cuba membawa di dalam sambil-sambil minum kopi. Silakan Bapa Beri, minum kopi dah hampir separuh. Dan balik kepada topik tadi, iaitu adakah media ni boleh bebas daripada politik? Sufi mungkin boleh ulas lagi lah lepas ni kan. Tapi bagi saya media ini sentiasa akan terbahagi kedua-dua. Satu, media yang memang ada kaitan langsung dengan politik, contohnya Harakah, Suara Keadilan, atau mungkin Utusan Malaysia pun, mungkin The Star. Macam kita tahu Harakah PAS punya, obviously. Suara Keadilan PKR punya, dan kemudian Utusan UMNO punya, The Star MCA punya. Kita tak lari benda tu. Okay, saya media-media ini kita faham mereka akan terikat dengan framing politik parti masing-masing. Itu kita faham, tak ada isu. Andai kata kalau Harakah tiba-tiba nak sokong Anwar, pelik kan? Pada masa sekarang lah yang pelik. Tiba-tiba pula The Star pula sokong Melati dulu, tu pelik kan, contohnya kan. So kita faham benda itu.
isu terbesar ialah media-media yang sepatutnya tidak berpihak. Malaysia Kini sebagai contohnya kan, ataupun mungkinlah Kosmo, mungkin Sinar, mungkin Berita Harian tak lakukan NCP still bawah kerajaan juga. And then kemudian mungkinlah macam The Sun ke apa-apa ke. So mereka ini sepatutnya tidak terpengaruh. Isu terbesar je Tuan Hamdan, you said it very beautifully. Semua media ini one way or another pasti akan ditanggung, didanai ataupun dikuasai atau dipengaruhi oleh mana-mana politikus. Jadi sekarang ini kita nampak satu situasi di mana rakyat mereka sudah tidak lagi bergantung harap kepada media-media perdana seperti ini. Mereka bergantung harap macam Sufi kata tadi, cantik dia pun he put it that way, bergantung harap kepada social media, pemain social media. Mereka yang digelarkan sebagai pempengaruh, sebagai pembentuk pendapat, sebagai media alternatif, sebagai mereka yang memang tidak didanai atau dipegang siapa-siapa. Jangan salah faham. Ada juga pemain-pemain social media ini yang turut didanai. Secara personal ada juga. Ada. Bohonglah kalau tak ada. Cuma saya tak ada lah. Saya tak ada sebab saya menolak. Ada orang offer, saya nolak je. Okey. Jangan kaikit you not lah, mesti ada. Tetapi rakyat lebih mempercayai media-media alternatif macam dekat Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya ni untuk membawa suara mereka sekarang ini dan juga untuk menceritakan what is between the lines. Jadi sekarang ini kalau nak menjawab soalan Tuan Hamdan, saya tak nampak media-media perdana sekarang ini boleh bebas. Selagi inilah dia punya pengaruh dia. Saya cuma nampak sekarang ini the only hope untuk media yang sedikit bebas ialah pemain-pemain social media ini. Kod kalau Zulfi ada benda yang tambah ke? Again, Nak sanggah Kan ke? Sufi, tadi ada sebut tentang memang tak boleh bebas. Tapi mungkin dengan yang pertama tadi disebut adalah media dan ahli politik ni, mungkin saya tak pasti, mungkin daripada kelompok yang bersama dengan Saudara Sofi meletakkan neraca keadilan kebenaran nombor satu sebelum mana-mana pihak mengawal satu yang lain. Jadi bagaimana? Adakah boleh dipisahkan ataupun bagaimana? Dia bebas, sebebas-bebas ni adalah satu, saya rasa agak utopia lah. Even kalau kita personal talk sendiri pun, kita dalam channel kita sendiri pun kita ada bias kepada mana pihak. Of course. So bebas ni saya rasa satu perkara yang agak idealis lah, saya rasa kan. Again lah saya katakan, walaupun saya datang daripada Harakah Daily ataupun daripada kelompok yang ialah yang menyokong Parti Islam Semasa PAS, tapi again dalam isu yang saya sebut dari awal-awal ialah pastikan kebenaran. Itu saya rasa kena jadi satu pegangan kita lah, siapa pun kita lah, daripada influencer Cepos sekalipun. Kalau kawan-kawan Cepos kita tengok ni yang dibayar RM8,000 sebulan, ada yang RM12,000 sebulan yang buat live yang mengarut-ngarut ni kan, jadi dibayar. Saya dengar boleh dapat RM8,000, ya Allah patut aku buat dengan free, tapi kau boleh dapat dengan RM8,000 dan RM12,000, which is kita takkan siapa nak kita buat dengan free, tak ada masalah. Tapi kalau kau dapat dengan harga RM8,000, RM12,000, RM15,000 tu, buatlah dengan tanggungjawab, buatlah dengan betul-betul. Tak alang-alang tadi bayar tu. Dan selalu dekat Sufi, saya minta awak tambah sikit, siapa yang danai benda tu? Duit siapa? Itu duit rakyat. Itu je. Itu duit rakyat lah. Itu satu soalan juga yang kita boleh bicarakan dalam topik yang lain nanti. Antara perkara yang kita kena sebut kat sini adalah, again, kita nak kita ni, sama ada kita kerajaan atau pembangkang, kita mesti nak tanggungjawab kita ni sebagai pemain social media atau pemain media ni, kita nak memandaikan rakyat. We have to deliver the strong message to the people lah, rakyat. Dengan cara yang betul. Bukan tak kira kita UMNO, PAS ke DAP ke siapa-siapa ke. Ini kita ni parti politik dia. Tapi message kita ni, message sampaikan, message kita mesti yang betul. Jangan kita twist, spin. Jangan kita berikan naratif yang tak betul. Ini menyebabkan rakyat akan berkecamuk di bawah. Betul. Akhirnya jadi media ni akan memecah belah lah. Jadi apa guna kita? Sebab itu tak boleh. Jadi tak boleh kita istilah bebas-bebas kita akan menyebabkan dia sangat fragile. Fasa sangat fragile. Jadi kita mesti ikat dia dengan kebenaran, dengan tata etika yang baik. Dan sebagai kerajaan kena ada buat polisi, kena ada dasar, kena ada dia punya fine line dia. Sekarang ada tak polisi khusus untuk media pelaporan dan sebagainya? Polisinya kelah kabut. Kami sebagai pemain media sosial terutama je lah kan, media yang standard tu standard lah, tapi media sosial ni kadang-kadang kami mudah cerita. Saya nak tanya Tuan Hamdan, apakah garis polisi untuk 3R? Itu je soalan dia. Tidak ada. Kalau itu pun kita tak dapat nak jelaskan, apakah pembeda perkataan kita itu ialah mengkritik ataupun menghina ataupun menghasut.
Ya, dasar dan polisi ni maksud saya adalah supaya tidak ada double standard. Ya, betul. Sekarang ni kita double standard yang kena banyak kami yang kena. Maknanya media yang against Yang bila kita apa nama kau cakap 3A tapi kau tak kena. Saya nak sentuh pasal double standard kejap kan. Sebelum saya nak satu benda saya ingat saya cakap. Double standard. Fahmi Fadil pada tahun 2023 pernah memasukkan satu benda yang dia akan basmi, iaitu perbuatan dekat social media yang dipanggil sebagai inauthentic coordinated behaviour, ataupun satu framing yang telah disusun yang untuk membawa satu naratif palsu sebagainya. Sekarang pasal tak kalau dekat social media, terutama kat Facebook dah terutamanya kan, ramai orang buat poster saya Melayu, saya Islam, saya suka PH. Semua pakai poster AI. Itu juga inauthentic coordinated behaviour. Kenapa tak tindakan? Nampak? Dan lagi satu yang saya nak cerita sekarang ni, kerana itulah Teh Sufi sebut cantik, saya teringat benda ni. Kenapa orang lagi suka social media? Sebab dekat social media, orang biasanya akan buat apa tahu? Dia akan buat video. Contoh macam saya hari ni, saya buat video ulas pasal Siti Hamzan. Okay? Saya tidak menulis sahaja. Saya tidak bercakap tanpa bukti. Saya tunjuk video kejadian penuh daripada ucapan Amiruddin sampailah Ramli Maknur kata apa nak halau kau. Straight. Tak ada potong, tak ada apa. Of course lepas itu saya akan ulas ikut framing saya. But at the end of the day, orang kena video tu ada penuh pula tu, dan rakyat akan dapat melihat oh ni video dia. Then after that bila saya ulas, let's say ulasan saya tu tak kena, rakyat boleh hentam balik sebab apa? Aku nampak video tu. Bukti tu ada. Keseluruhan konteks dia dapat jelas. Contoh dari satu Sufi bagi tadi tentang ucapan Sanusi dekat Jempol. Kan? Saya post video itu penuh. Saya ambil video dia sebenarnya. So, saya ambil video tu penuh ucapan Sanusi daripada awal sampailah ke ucapan Sanusi lama lebih dekat sejam kan. Saya ambil setengah jam. Setengah jam yang pertama tu lah itu yang penting pun, sebab lepas tu dah cerita banyak ke Rizky dan semua. Di situ ada bahagian yang orang Cina ada China, orang India ada India kan. Saya ambil konteks dari awal, iaitu berkenaan dengan mula-mula Melayu, betul saya cakap pasal Melayu Barwa. Kan? Melayu Barwa yang buat parti-parti yang memecahkan. Kan? Kita dah tak ada tempat lain dah. Orang Cina ada China, orang India ada India. Kita cuma ada tanah India. So konteks dia, weh Melayu, kau jangan bergila lah. Kita di ni je kot. Itu konteks dia. Tapi oleh kerana media di luar sana membuat pemberitaan tanpa suara, tanpa video pun habis kerat sangat-sangat. So dia ulas ikut suka hati mak bapak dia. Itu yang jadi frame tak apa-apa tu. Jadi kesimpulannya mungkin daripada dua pandangan Papa Berry dan saudara Sofi, saya lihat di sini dia agak mustahil untuk nak kata bebas sepenuhnya. Kawalan tetap ada, sebab pendanaan akses kepada dana tersebut memang daripada kelompok-kelompok politik tadi. Tetapi mau tak mau dia tetap kena ada penilaian yang sewajarnya, dan guideline sepatutnya dari sudut kepentingan kerajaan yang perlu meletakkan guideline polisi yang jelas untuk pemain-pemain media dan juga pemain-pemain politik juga dalam isu berkaitan dengan media. Baik, saya dah yang last lah. Okay, kita last. tutup. Betul. Semakin panas nampaknya. Tetapi jangan lupa kita ada episode ketiga nanti lepas ni. Kemudian lah Papa Berry dan juga saudara Sofi, kedua-duanya berpengalaman bertahun-tahun menghadap pelbagai kerenah orang-orang politik. Politikus. Sebut dah pening. Tapi itu adalah cabaran. Baik, saya nak dengar sedikit lah, mungkin boleh berkongsi dengan saya dan juga penonton-penonton. Apakah cabaran, ego, sensitivity dalam hadapan kritikan-kritikan dan juga dalam mengekalkan kita kata sebagai pelaporan-pelaporan yang seimbang. Apa cabaran yang Papa Berry hadapi? Mungkin Sofi dulu. Dia ada banyak konteks angle Ramdan. Sebab pertama dia tengok juga politikus tu sendirilah, siapa dia. Kalau dia orang yang macam saya sebut, kalau dia Sanusi ke, kalau dia Anwar Ibrahim ke, mudah kerja lah. Sebab dia orang yang pandai, dia orang faham game social media ni. Dia tahu nak bukanlah berlakon, dia pun tahu nak bermain dengan social media ni. Sebab dia memang bagus lah. Dia ada good politician lah dari sudut daripada PR dia, cara bercakap mudah. Tapi ada setengah di politik yang bukan kita boleh katakan bidang terjun lah, ataupun dia first time depan kamera, ataupun dia tak faham game social media. Saya nampak ini perlu di educate lah, ataupun di doktrin, ataupun dipaksa lah untuk sebagai contoh. Kita dari sudut penampilan, ahli politik dia dah biasa dengan penampilan dia. Jadi kita main social media, kita nak
pemain ataupun kita nak laporkan tu. Ini saya konteks saya menjenamakan branding satu politik dari sudut media calon. Ini bukannya melaporkan event tak, ni media calon. Masuk bertanding setiap Tapi era yang baru ni macam tu kan. maknanya media yang belum calon yang belum dikenali di media. Yes. Okay. Kita nak brandingkan itu. Satu cabaran pada seorang calon kita ni, kalau dia faham ni general knowledge lah. Kalau setiap calon tak kisah PAS ke UMNO ke UDAP ke, sebab tu kita nak calon muda. Sebab calon muda dia lebih mudah untuk dia lebih bukan saya tak nafikan orang tua tidak dia jangan marah dengan ni kan. Tapi calon muda lebih mudah dibentuk. Dia lebih faham game social media, dia lebih faham. Sebab apa penting saya sebut? Sebab kita nak supaya sampai message tu, message apa yang nak bawa. Sebab kadang kita saya setuju dengan Pak Bedi, dia kata jangan short sendiri. Media kita kena sampai kepada sasaran kita. Sasaran kita siapa? Pengundi siapa paling banyak dalam semua negara. 50% daripada jumlah pengundi adalah orang berumur 40 tahun ke bawah. Kata-kata macam tu lah 50%, mata-kata lah. Mana-mana jarang-jarang sekali yang 60% tu 50 tahun ke atas tak. Dia mesti 50% orang yang berumur 40 ke bawah. So sasaran kita adalah orang muda. Bila orang muda, kita mesti nak apa mesti orang muda. Mereka suka apa, apa portray. Ini benda-benda yang kena faham. Sebagai orang politik, dia kena tahu naturally. Dan ini kena ada. Itu pertama. Jadi kita kena blend dengan sasaran dan juga apa yang kita nak bawa di depan kamera, depan social media. Dia bukan berlakon. Inilah dunia kan. Cabarannya nak menyesuaikan. Nak blending all this together. Benda ni saya nak beritahu kat pimpinan-pimpinan, terutamanya pimpinan politik lah. Appreciate orang-orang yang menggerakkan usaha ni. Kadang-kadang dia budak-budak yang umur 25 tahun, 26 tahun yang pegang kamera, yang pegang videographer. Mereka ni tahu nak melariskan kau. Tapi kau anggap kita orang ni macam budak-budak ni. Tak boleh, you have to be corporate lah. Kalau budak tu beritahu kau Ustaz kena ataupun Datuk kena buat, you kena buat. Jangan sembang you politik dalam dah 40 tahun. Tak tahu ini we know how to blend with this. You need more kepercayaan lah, autonomi dan juga kepercayaan untuk melaksanakan tugasan media. Dari sudut kalau lebih baik saya terus sebut secara jujurnya ialah bantu dari sudut equipment. Kadang budak tu pakai equipment yang lama, mungkin dalam 2 tahun lepas equipment dalam 2 tahun 3 tahun dah berubah-ubah. Kan kamera handphone yang kita pakai sekarang ni dalam 2 tahun 3 tahun dah berubah. So orang politik, you ada access, you ada leverage, you have to use. Bukan duit you pergi sakau, pergi bagi duit kat siapa merugikan. Ini berlaku, tak kira di PAS ke UMNO ke DAP, sama je. Menggunakan duit tu untuk tak apa-apa lah. Tapi untuk kerja-kerja yang teknikal, kerja-kerja yang bersifat PR, media, yang social media, itu for your own good juga, untuk kebaikan awak juga. You have to invest, you have to be jujur lah bahawa ini mesti diutamakan dahulu. Put 10,000, 20,000 untuk hanya untuk media you untuk bergerak. Saya cakap jujur lah. Walaupun benda ni kadang-kadang kalau kami PAS ni, kami memang we have to spend our own money kadang-kadang. Tapi saya salah, itu timbang tara lah. Tapi saya kata kalau ada amount yang betul, you have to put education lah. Sebab ini penting untuk you juga. Untuk you dia bukan belum cerita menang. Kalau you kalah sekalipun, jangan nak biar je kawasan tu, you kena bergerak juga. Dia turun juga. Kalau you kalah, you kena berusaha 5 tahun lagi untuk menang kawasan tu. So benda ni continuously, you have bukan sekadar nak menang pilihan raya saja. Ini adalah, sebab tu penting you kena faham nature social media ni. It's not about menang pilihan raya. Kalau menang pilihan raya ni saya rasa mudah lah. Kalau menang pilihan raya, siapa yang ada duit dia confirm boleh menang, betul tak? Tapi tak macam tu. Dia siapa yang konsistensi, siapa yang persistent, siapa yang betul faham social media, siapa yang blend together, berat kerja di bawah dan masa sama ambil tim social media ataupun tim media dia tu untuk blend together dan olah tu jadi bentuk konten yang baik. Jadi dia akan, sebab kalau kita buat benda tu, orang-orang yang nak melaporkan, contoh orang Bloomberg ke, orang Berita Harian ke, orang nak buat lapor senang, dia tengok social media, weh semua ada ni, sedap lah ni. Jadi politik tu memang memerlukan media. Sangat memerlukan media. Dan kena faham, bukan sangat memerlukan, dia kena blend. Bukan kalau perlu ni aku bagi duit, hang kena ikut cara aku dah. Hang kena ikut, hang kena bersama memahami. Kalau itu dapat dibuat, saya rasa anyone jadi politikus saja tak apalah, bukan hanya dari YB pun, jadi politik dan mana-mana area pun, you use social media wisely, you akan dapat
dapat liputan. Tak perlu pun. Jadi saya sebut tadi yang Ya. pertama, cabaran dia Ya. mesti nak menyesuaikan, yang maknanya anak muda ataupun anak tua mesti bersama-sama. Ya, ni wah, tak kisah Kepala tak. media ni Ah. perlu diraikan autonomi yang cukup. Ada je orang tua, Kemudian- politikus Ya. tua, dia mesra social Betul, media ya. macam Syairan Kasim. Betul? Ya. Melah mana pelaburan. Ya, mesti ada. perlu Betul. dilaburkan. Keperluan equipment Ya, ya, ya. yang terkini lah. Ya, ya, Janganlah ya. bagi yang singkit sangat. Ya, ini pun tak cakap terus terang lah. Betul. Kita bagi biar terus terang supaya orang supaya mudah bekerja. Ya. Ya. Sangat mengesani saya rasa dia ini Mengesani. sebenarnya I- walaupun dua tetapi dia sebenarnya himpunan daripada pengalaman. Itu sikit sebanyak lah. Selamat. Okey, mungkin Papa Berry pula dari segi menghadap orang politik ni. Okey, saya nak adalah beberapa poin yang saya nak ulas. Pertamanya, saya setuju dengan poin Sufi berkenaan dengan we need to look at our audience. Okey. Macam dekat Jepun sebagai contohnya kan. Peratusan pengundi yang berusia warga emas 50 ke atas, jumlah daripada keseluruhan pengundi Jepun 58% dekat Jepun. Untuk yang berusia 30 tahun ke bawah pula tak sampai pun 13%. Maksudnya orang Jepun ni banyak orang tua. Orang tua kan. Macam tu. Negara menua. Negara menua. Sebab orang Jepun memang ada masalah, kadar kelahiran dia sangat-sangat menurun. Rendah, ya. So dia tak ada generasi baru. Dekat Malaysia pula, bilangan mereka yang berusia bawah 40 tahun, golongan belia, golongan TikTok, daripada millennial sampai ke Gen Z, kan, ialah lebih kurang 53%. Maknanya still walaupun a slender majority, but still a majority. Kan? Terutamanya bila kita memperkenalkan undi 18, lagi menambahkan jumlah Nambahkan tersebut. jumlah, betul. Jadi betul kata Sufi, ahli politik tak kira dinosaur, tak kira prasejarah, paleolitik, mesopolitik, neolitik, Lama betul. kan? Mereka kena tahu aliran semasa. Mereka tidak boleh bergantung harap kepada cara lama. Saya bagi contoh, saya tak nak sebut nama pemimpin ini sebab takut nanti dia malu ke apa-apa ke. Saya dah cakap tu benda. Kami nak buat himpunan. Okay, ni cerita lah kenapa nak cerita benda ni. Kami nak buat himpunan. Himpunan adalah himpunan dekat tengah KL. Baru tahun ni pun, tak lama tahun ni pun. Masa tu saya dengan Albert T. Albert T call saya, bro, apa salah ini pemimpin lah? Dia, aku pening, aku bagi cadangan masuk TikTok promote dia tak mau, bro. Habis apa dia buat? Dia mau print flyers, bro. Dia print flyers banyak-banyak, dia suruh bagi dekat post box. Astaghfirullahalazim. Kau macam mana? Kan? So itu contohnya pemimpin dinosaur. Aku rasa Sufi tahu siapa. Kan? Tak ada sebut kan? Tak ada sebut kan? Yang memang sangat apa besar. reasonnya sebenarnya? Reason dia kata, oh dulu saya buat macam ni. Oh, okey. Nampak tak? Ada masih di zaman pemimpin-pemimpin politik ini, Tuan Hamdan, mereka ini hidup dalam sejarah. Mereka hidup dalam kenangan. Nak suruh masuk dekat taman kenangan tak nak. Tapi mereka hidup dalam kenangan. Mereka, oh dulu aku macam ni menjadi. Yes! 30 years ago menjadi. Yes, akhbar media utama jadi. Tapi sekarang lain. Sekarang zaman audiovisual. Benda ini yang saya banyak kali sebut dekat, okey, saya cakap sebab saya orang PAS kan. Saya sebut dekat pemimpin PAS. Masa PAS kalah teruk PRU yang ke-14, dapat 80 kursi je. 18. 18 kursi je. Perkara pertama yang saya buka mulut masa itu ialah orang-orang PAS kena bergerak dari sekarang. Dulu tak ada TikTok tau. Dulu tak ada TikTok. Dulu saya cakap pergi ke Facebook, promotekan diri, Facebook, YouTube. Turun padang satu hal. Bila kau turun padang, dokumentkan, buat video. Engkau buat video tak lama, post minit 2 minit, ulas isu semasa. Contohkan apa-apa isu berbangkit. Siapa? Tak kira lah, oh ni tugas orang lain. Satu perangai ahli politik kadang-kadang, orang PAS pun kadang-kadang kan, oh tak apa, orang lain dah buat. Pergi lantak lah orang lain buat. Kata engkau kena buat. Bagi Sufi lah, kau bukan nak buat kerja untuk pilihan raya, engkau buat kerja untuk orang nampak kau wujud. Kalau kau setakat buat kerja pilihan raya, tu 5 tahun sekali tu. Nampak? 5 tahun baru timbul. 5 tahun bertimbul. Itu tak boleh. Tak boleh. Kau kena bergerak sekarang. Contoh, kan? Lagi satu pasal Saitru. Dari dulu saya cakap dengan PAS. Sekarang Alhamdulillah dah ada lah kan. Dulu saya cakap, janganlah tunggu lagi 3 bulan nak PRU baru kau nak buat tim Saitru. Kau kena bergerak. PRU 16 katalah contohlah kan, 2027. Kau kena start bergerak buat tim Saitru ini sejak keputusan PRU 15. Contoh, itu paling lewat tu. Kau kena gerakkan. Kenapa DAP kuat sampai sekarang? Kerana mereka ada tim Saitru yang kuat. Kenapa PKR kuat? Mereka susun tim Saitru. Even UMNO pun ada tim Saitru mereka. Tapi PAS, mereka bergantung pada fisabilillah je. Tak jadi. Kau kena buat benda tu. Kau kena lahirkan pengaruh-pengaruh. Bukan sekadar calon kena bersedia, parti itu sendiri kena bersedia dari awal untuk susun jentera je.
Kuatkan media. Okay, fine, orang tahu Harakah Daily ni media PAS, orang tak nak baca. Dan kenapa kau tak wujudkan satu media proksi? Media yang nampak macam pihak ketiga tapi cenderung untuk buat naratif PAS. Macam contoh kan, adalah portal-portal tak ada pun nama. Kita tahu portal tu nampak macam neutral tetapi tahu dia bawa dia dapat kecenderungan kepada kita nampak. Dan ada pula masa PRN Negeri 9, nampak ada satu portal tu cerita pasal PH je. Ada. So PAS tak ada. PAS cuma Harakah Daily. Harakah Daily orang PAS dah baca. Orang parti luar tak baca. Nampak? Berkenaan dengan persediaan. Ni saya cerita. Sekarang ini tengah kisah dekat social media Abdul Rahman Muhammad Al-Said, iaitu calon untuk pilihan raya Senat bagi County Michigan, bagi negeri Michigan. Okay, dia menang untuk menjadi calon Demokrat lawan Mike Rogers Republican. Mula-mula Demokrat ni dia lawan sebenarnya dulu untuk cari siapa yang akan mewakili Demokrat, lawan pergi ke peringkat negeri untuk lawan dengan wakil Republican. Okay, Mike Rogers dia wakil Republican dah. Abdul Al-Said dia mengalahkan pencabar dia yang bernama Haley Stevens. Tapi Abdul Al-Said ni, kalau saya perhatikan cara kempen dia bukan kempen baru ni tau. Dia dah start kempen sejak 10 tahun lepas. Sejak dia keluar universiti, dia dah posisikan diri dia doktor, dia ada klinik. Tapi dia start posisikan diri dia sebagai suara baru masa depan Michigan. Dari awal lagi, from 10 years ago, dia cerita tentang bagaimana dia nak bawa, dan message dia dari dulu sampai sekarang sama, iaitulah healthcare for all. Duit masuk ke poket anda, macam Anwar lah kan. And then kemudian ni macam kita nak duit tu jangan bagi keluar negara, tak, kita jangan funding negara-negara luar, tak kira negara apa pun. Patut duit itu bagi ke taxpayer, balik ke rakyat sebagainya. Itu dia punya hujah sejak 10 tahun sampai sekarang. Saya tengok semua, bukan semua lah kan, hampir kebanyakan video-video ucapan dia same thing. Personal branding tu dia buat 10 tahun. Dan dia pernah bertanding sebelum ini pada ketika 2 tahun lepas untuk bertanding Senat. Dia kalah dekat peringkat Demokrat. Dia kalah time tu. Tapi kali ni dia overwhelming favourite, bukan sekadar untuk menang Senat lawan dengan Mike Rogers. Dia juga disebut-sebut bakal Presiden Amerika Syarikat satu hari nanti, kalau macam ni momentum dia. Sebab apa? Sebab dia punya framing dia punya penjenamaan dia, branding dia, dia dah buat dari awal. Kerana itulah, kalau Tuan Hamdan saya nak simpulkan apa masalah saya dengan ahli politik ini, nombor satunya ialah itu. Mereka macam Sufi kata, hanya bertanding, hanya bertindak semata-mata kena pilihan raya. Dekat pilihan raya. Lagi satu saya sebut, yang ini saya nak sebut juga lah, ala-ala dari peluang ni kan. Orang PAS akan marah benda ni, but I need to tell this. Kadang-kadang ada segelintir pemimpin PAS, minta maaf bisa fokus PAS tau, sebab korang PAS, mulut dia kadang-kadang tak ada handbrake. Tak ada insurans. Insurans satu hal, dia tak ada handbrake. Bila dia bercakap depan mic, dia berdiri sekejap, minta maaf, sorry. Contohnya kadang-kadang kita pernah ada kontroversi. Sahabat saya, ketua bersih PR15, dia sebut undi PH, undi BN masuk neraka. Terkeluar masa tu. Memanglah dia minta maaf, memang lepas tu pas gugurkan dia, memang kita ni, but the damage has been done. Sama juga contohnya kan, kadang-kadang kita cakap benda betul, pemilihan perkataan tak sesuai. Contoh terbaik, minta maaf Ustaz Datuk ni Zawawi Saleh. Dia nak masukkan pada Datuk kita dahulu, Abu Bakar dengan Umar juga pernah jadi jahiliah, betul. Tetapi perkataan yang digunakan untuk menggambarkan diri mereka sebelum itu kurang sesuai. Dan dia menjadi damage kepada PAS pada ketika itu. Kan? Dia kadang-kadang ada setengahnya bercakap tu dia terlajak. Dan bila terlepas, kesian orang macam Sufi lah. Orang macam Sufi, orang macam satu-satu PAS dan lain yang terpaksa membina naratif untuk mempertahankan ucapan tersebut. Dan bila kita nak serang, contoh Anwar dulu pernah kata pemuda kafir ialah orang Kristian, which is tak betul pun. Kita cakap macam tu, dulu kau cakap macam tu, nampak? Bukan kesusah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan sekalian, ini teguran, ini satu masalah jugalah yang saya harap dapat diperbaiki. Saya setuju sangat-sangat Sufi. Setiap orang yang nak jadi calon, nak jadi pemimpin ini, mereka kena eloquent dalam bercakap. Mereka kena ada ilmu itu. Mereka kena faham. Tak kira kau dinosaur, tak kira kau muda, whatever, kau kena ada ilmu itu supaya kau tak dah cakap. Bukan lagi satu benda yang tersembunyi, bahawa geng-geng musuh PAS sentiasa memainkan yang PAS ini parti paling banyak kalah fitnah. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh orang PAS itu, more often ada asas. Tetapi tak, kenapa kalah fitnah?
sebab mereka gagal membuktikan apa yang tersebut tu. Benda mungkin betul, chapters kat belakang tu mungkin betul. Contoh terbaik, for example lah kan, sahabat saya YB Mastura Kuala Batai, dia sebut tentang keluarga Lim Kit Siang whatever tu bla bla bla, ada hubungan dengan Chimpeng. Dia ambil dari mana? Dia ambil dari buku propaganda, kan? So kegagalan untuk memberikan perkataan itu menyebabkan beliau telah disaman, dan sudahnya damage pada PAS juga. Walaupun mungkin ucapan itu ada asas. Jadi oleh kerana itulah, sekali lagi saya harapkan sangat-sangat cabaran untuk pemimpin-pemimpin PAS ini ialah untuk kawal tutur kata mereka supaya nampak profesional. Belajarlah, contoh macam Sanusi brash. Dia seorang yang memang kalau cakap tu perapang bagi, memang tak pada dinding terus. Tapi ada tak Sanusi masalah cakap kata dia? Tak ada. Paling kuat pun spin je ayat dia. Tapi spin tu biasalah kan, spin tu standard. Tapi ada tak dia pernah mengenai masalah kata-kata dia? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia jaga tutur kata dia. Dia jaga, kan? Adalah terlepas dulu kan yang kisah kat Selangor dulu, tapi itu dah lepas pun. Tapi dia jaga tutur kata dia. Sama juga macam mana Dr. Sam, seorang yang sangat planted kata-kata dia, nampak profesional. Atau Ustaz Ahmad Fali Syari, sangat-sangat planted kata-kata dia. Or even lagi cantik kita tengok Tangga Batu, kan? Haji Bakri Jamaluddin, macam mana plantednya kata-kata beliau, terutamanya ketika membahas Dewan. Sebenarnya kita ramai tokoh-tokoh hebat dalam PAS yang bila cakap tu nampak okay fine, orator yang best, kan? Ada hujah, ada isi. Sofi Kamali sebagai contohnya, kan? Tapi itulah, kita kena spread wise kan benda ini supaya semua pemimpin-pemimpin politik, terutama dia dalam PAS, dapat kawal pertuturan mereka so that ini tidak menjadi masalah pada masa akan datang. Itu cabaran utama saya sebagai media. Itu sangat penting. Saya ingat ini kita dah sampai ke hampir ke hujung rancangan episod kedua Politikopi kita. Saya lihat di sini daripada kedua-dua ni nampak macam benar, satu sudut politik ini memang ada governance dia kepada media, ada pengaruh, tetapi ada neraca tertentu. Dalam masa sama kita lihat tadi ada sebut tentang cabaran-cabaran dihadapi oleh terutamanya saudara Sofi lah dalam menguruskan media ni, dari sudut kewangan, dari sudut penyesuaian untuk mengikut gaya media mainstream sekarang ni, dan juga tadi sebut tentang berkenaan dengan bagaimana penyampaian tersebut dilaksanakan. Terlebih cakap, kadang-kadang tersalah faham, kemudian ataupun ucapan-ucapan yang mungkin perlu disesuaikan dan diperbetulkan terutamanya. Dan ini saya yakin mungkin perlu dilatih, dan mungkin saya boleh rumuskan di sini, di akhirnya politik ini dia amat-amat memerlukan media. Setuju. Setuju. So saya rasa kita boleh bersetuju untuk bersetuju perkara ini. Politik sangat. amat memerlukan media, kerana kita yakin politik ni adalah untuk kebaikan rakyat di akhir. Akhirnya rakyat menjadi dia punya main pemegang taruh utama yang perlu dilindungi dan diperjuangkan. Jadi dia perlukan media untuk menyampaikan maklumat dan sebagainya. Tetapi mau tak mau, politik juga bila dia ada media juga secara tak langsung dia mempunyai kuasa. Dia mempunyai kemampuan untuk membina naratif dan amplify naratif tersebut menjadi satu gelombang yang besar. Jadi saya lihat di sini mungkin kita mengambil sikap sederhana di sini dan seimbang, iaitu kedua-duanya ada peranan. Politik perlukan media. Media di akhirnya mempunyai kuasa mandiri, kuasa tersendiri untuk mencipta naratif mengikut neraca yang betul. Sikit nak tambah, media juga perlukan politik. Sebab kalau politik tak bagila, media tak ada news. Kena ada modal Kena modal lah kan. Barulah orang klik tengok. Baik, terima kasih banyak kepada kedua-dua tetamu kita di studio hari ini, studio Politikopi, terang mata, cerah minda. Saja kita tengok. Jelas lagi tak? Kopi pun dah habis. Kita boleh tambah. Saya bukan kopi, saya politik ni. Letih dah sebenarnya. Tapi kita bukannya nak kata mencari penyelesaian semata-mata, tetapi ini sebagai satu buah fikiran bersama. Nak buka minda. Kita lontarkan, terangkan mata kita dalam menilai sesuatu, cerahkan minda kita dalam memahami perkara-perkara yang berat ini, tetapi saya yakin kita dapat kupasnya dengan begitu baik. Benar. Seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.